warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sihat? Terima kasih kerana klik video kecil. Jangan lupa like, comment, subscribe. Masuk Amara. Dah habis episod 8. Okay. Sebab cerita dia macam agak slow sikit ya. Macam biasa. Masih dalam episod santai-santai. Walaupun episod 4 hari tu macam nak meletup sikit. Tapi masuk episod 5, 6, 7, 8 macam santai-santai je. So saya pun tak buat video lah. Okay, untuk episod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari tu macam biasalah, sesi memujuk si Amara dan sesi untuk si Misa menuntut cerai. Di mana bila dah si Wafi dah berkahwin hari tu, baru dia macam, Misa tak pernah buat macam ni, Misa tak pernah buat macam ni. Bila mana segala-galanya yang sebelum ni disediakan dengan si Misa, makan, minum, pakai, baju, semua dah standby dah. Si Wafi tu tinggal nak pakai je, tinggal nak makan, nak suap je. Tapi bila dah kahwin dengan isi Wardah Taguna ni, masa dia tak mau gosok baju, dia tambah semua, kemas-kemas, semua tak mau. Kiranya macam berpusing 36 darjah lah. Lebih kurang macam tu lah. Putaran dia, perbezaan dia yang sangat-sangat ni. Apa dalam muka kau? Sangat kahwin kan? Dan sesi Wafi pula untuk mengembalikan si Misa ke rumahnya pun dalam episod 5, 6, 7, 8 macam dibuat untuk membawa Miza balik rumah, tapi Miza pun tak mau. Miza ni nak sangat bercerai. So Wafi inilah bagi syarat. Kalau nak sangat bercerai, ada syarat dia. Syarat dia adalah 50,000 dia kena bayar kepada Wafi. Sebab si Wafi buat macam tu sebab dia tahu si Miza ni takkan dapat kumpul duit sebanyak tu 50,000. Tapi ada je orang-orang yang nak tolong si Miza. Ustazah dia di pam 10k. Lepas tu mak dia pun, dia awal-awal dia bagi emas tu, banyak tu emas dia. Suruh gadai. Supaya si Misa boleh tebus bayar si Wafi. Tapi abang tak guna, dia pula curi. Abang si Misa tak guna itu. Dia nak cakap jahat, tapi jahat dia membuatkan saya ketawa kadang-kadang tengok orangnya abang dia. Dan begitulah sesinya. Begitulah, dia masih santai. Yang pasti si Misa dah bercerai lah. Dia dah bercerai. Dan si Misa pun, si Wafi pun tak tahu lagi kalau si Misa tu sebenarnya mengandung. Memang mak dia tahu. Mak dia tahu kalau Misa dah mengandung. Tapi dia ni macam dia nak anak dia bercerai dengan Miza. So dia rahsiakan lah. Si Wardah pula bagi duit si Miza untuk kumpul-kumpul, sebab dia kata, si Wafi kata kalau si Misa dapat kumpul duit, dapat bayar, dia akan ceraikan. So si Wardah apa lagi? Dia bagilah juga duit si Miza supaya dicukupkan duit 50k dia tu untuk bercerai dengan si Wafi. Mak dia dengan Wardah mestilah suka. Dia tahu kan kalau dibagi Miza duit untuk dibagi balik ke siapa tu? Ke Wafi, dia boleh ceraikan. Jadi bila duit tu dah cukup, dia minta diceraikan, si Wafi tak nak lagi tahu. So Miza cakap lah. Sedangkan lembu pun berpegang kepada tali. Miza! Abang ceraikan Miza dengan talak satu, dengan bayaran 50,000. Lembu ni dipegang dengan tali. Kalau manusia ni, tercabar di situ si Wafi, dilafaz salah talak. Dilafaz cerai, Miza, terus peluk dia punya ustazah dengan kakak dia. Wafi ni nak kata jahat pun, dia tak jahat sebenarnya. Macam si Misa cakap lah, dia tu sebenarnya tak jahat pun. Dalam perkahwinan tu biasalah ada sedikit gaduh-gaduh tu adalah, tapi dia sebenarnya baik. Cukup segala-galanya. Cuma masalah dia adalah tak dapat bagi zuriat. Dan bila dia dah mengandung, si Wafi pula nak kahwin lain. So si Misa tak maulah, dia kata saya tak mau. Disebabkan anak ni, diorang tak jadi kahwin. Maksudnya dia nak Wafi tu setia lah, tak kira ada anak ke, tak ada anak ke. Tapi bila tak setia disebabkan anak-anak, so dia memilih untuk sipkan mulut. Macam itulah. Episod 7, 8, 9, episod 5, 6, 7, 8, begitulah kisahnya. Dan si Amara pun dah boleh terima si Pak Su dia dah agak macam buka hati. Dan Mak Tiri Amara pula dah makin nampak kejahatannya. Okay. Mungkin episod 16, 10 ke atas ke, baru cerita ni nampak gempak ke macam mana. Sebab saya tengok macam
macam sakit hati sebenarnya. Macam kita marah, macam benci lah. Tapi dalam masa yang sama, dia punya jahat-jahat dia tu macam jahat-jahat lembu je. Macam si penyondol ni, si Wardan ni, dia tak adalah sejahat macam si Asrin. Dia pun macam mangsa keadaan juga dengan si Wafi. Lepas tu mak si Wafi pula dia jahat. Tapi dalam masa yang sama kelakar pun ada. So dia manja-manja je jahat dia orang. Tak tahulah nanti next episode macam mana. Agak slow sikit drama ni. Macam tak berapa. Tapi saya ada tengok di IG. Andai itu takdirnya kedua Ramadan ni. Wow! So terima kasih kerana klik video kecil. Jangan lupa like, comment, subscribe.